Tyson Baba, aku sanggup berkorban demi kau. Memang berkarisma betul. Tunggu sekejap. Hei, aduh, teruk betul abang. Mereka betul-betul tegang. Hei, salam sejahtera kawan-kawan, saya Typhoon. Kawan-kawan, saya ucapkan salam hormat dan kasih sayang dari hari yang baru kepada anda semua. Hari ini saya ada banyak kejutan yang sangat menarik untuk anda semua kawan-kawan. Dua ahli keluarga baru telah menyertai ladang kita. Kedua-duanya dari baka Rottweiler. Seekor adalah jantan dewasa yang besar, seekor lagi adalah anak betina. Hari ini saya akan memperkenalkan mereka kepada anda. Saya pun baru sampai ke ladang baru setengah jam. Anjing jantan dewasa itu belum saya turunkan ke ladang. Sekarang dia sedang tunggu saya dalam kereta. Saya fikir nak rakam reaksi pertamanya dalam video juga. Saya nak anda semua lihat sendiri apa yang dia akan buat bila diperkenalkan dengan anjing-anjing lain. Sekejap lagi kita akan turunkan dia dari kereta. Saya minta tolong, sebelum itu jangan hampakan saya ya. Saya akan sangat gembira kalau anda boleh like video ini, subscribe dan tinggalkan komen untuk sokong saya. Like dan komen anda sangat bermakna untuk saya. Jangan hampakan saya. Tolonglah buat sesuatu yang baik. Ya, Carlos. Apa jadi anakku, Carlos? Carlos, apa jadi harimauku? Apa jadi? Kenapa kau menjerit macam tu? Kau dah buat sesuatu kat situ ke? Mari sini, mari sini, mari sini. Masya Allah anakku. Masya Allah harimauku. Bayi besar ni, besar. Bayi besar ni. Apa jadi dengan anakku? Cemburu ke? Nak keluar ke? Carlos, nak aku bawa kau keluar ke? Kajak aku. Carlos nak keluar, tengok dia dah semangat kawan-kawan. Sekarang tengok, anjing Rottweiler jantan yang baru kita bawa tu memang berkualiti tinggi, kualiti A, anak yang sempurna. Sekarang korang tahu. Tunggu Alex, bertenang. Alex kita memang mantap kawan-kawan. Dia ada sijil Rottweiler kualiti A. Betina kita memang cantik sangat. Garis keturunan dia memang kukuh, anak yang sangat berkualiti, legenda. Jantan baru yang kita bawa pun sama. Keturunan jantan baru yang kita bawa tu memang hebat. Bapa dia dah jadi juara di berapa banyak negara. Anjing yang sangat kukuh. Sebenarnya tujuan utama saya bawa dia adalah nak jadikan pasangan untuk Alex. Itu niat saya. Sebab tu kamu tahu, Diablo, kita dah kehilangan Diablo. Diablo sangat berharga bagi kami. Jantan baru yang kita bawa ni, walaupun tak lebih baik dari Diablo, dia pun memang anak yang sangat hebat. Sebentar lagi kamu akan lihat. Kita cuma akan beri dia sedikit penjagaan. Lepas jaga nanti, insya-Allah dia akan pulih. Alex, sebenarnya saya nak kenalkan dia dengan Alex, tapi saya tak pasti kalau Alex akan serang dia atau tidak. Kamu tahu si gila ni? Dulu masa dia dekat dengan Escobar, dia pernah serang Escobar. Alex pun terperangkap di tengah-tengah. Dia takut. Anak perempuan saya terperangkap antara Carlos dan Hector. Hector Baba, apa khabar anak jantan? Makanlah makanan kamu. Saya doakan yang terbaik untuk kamu. Carlos, macam mana? Macam mana Hector boleh rapat dengan Carlos? Hari ini Rocky di luar abang. Rocky seperti biasa, masih dalam keadaan terbaik. Kali ini dia pula berkenan dengan Cindy. Cuba nak mengawan dengan Cindy. Zaina, apa khabar sayang? Sekarang Asya pun kemungkinan besar dah nak datang musim mengawan. Musim mengawannya dah dekat. Esok saya akan asingkan Escobar dengan 2 ekor tu kawan-kawan. Biar tak jadi apa-apa kemalangan, minta dijauhkan Allah. Nanti dia pergi mengawan dengan Asya pula, kita tak nak ambil risiko tu. Asya mari sini anak. Bagi mereka tengok kehebatan kamu, mari. Tolong rakam Asya dari situ juga. Asya pun... Alhamdulillah abang, dia dah makin sihat, dah naik berat badan, makin berisi, dah kembali normal. Memang betul, perlahan-lahan bentuk badannya dah mula elok sepenuhnya. Kamu pun tahu, dulu dia memang kurus sangat. Kita tengah pulihkan abang, dah bagi makanan tambahan. InsyaAllah tak lama lagi dia akan pulih sepenuhnya. Betul tak Esko? Esko, anak jati Jerman. Kau pun dah makin berisi ya anak. Kacak aku. Sekarang biar aku bawa kau dulu jumpa anak kita. Aku dah lepaskan anak kita dekat kawasan ayam tu. Aku kata biar dia biasa dulu kat situ. Jangan terus letak dalam sangka. Biar dia jalan-jalan bebas supaya cepat sesuaikan diri. Memang dia pun anak perempuan yang sangat cantik. Sekarang biar aku tunjukkan dia dulu pada korang. Syukur anak-anak pun semua dah keadaan baik. Tadi aku dah bagi makan semua. Air pula tak ada. Dah sejam air tak ada. Aku pun tak faham kenapa. Tiba-tiba terputus. Cuba dakam Destan aku tu. Destan. Destan kawan-kawan. Alhamdulillah dah mula membesar dengan baik. Korang kena tahu. Tengok panjang kaki dia bro. Anak-anak dah mula membesar dengan elok. Kemungkinan besar. Aku rasa purata ketinggian mereka akan jadi macam ni. Itu yang aku fikir. Destan memang akan jadi yang paling tinggi antara mereka. Sekarang ni, umur mereka lebih kurang 123 hari. 122, 123 macam tu. Mereka dah mula membesar dengan baik. Alhamdulillah.
Aku rasa bro, sebab kita memang bagi makan dengan sangat baik sekarang ni. Kau tahu kan, sekarang ni sentiasa bagi collagen. Pagi dan malam collagen. Bila bagi collagen, tulang anak-anak jadi kuat, berkembang, sistem rangka jadi sangat kukuh. Tengkorak, semua sekali. Sebenarnya, untuk tengkorak ni berkembang lagi, kita kena bantu bagi dia lebih terbentuk. Sebab tu ada benda khas yang dia kena gigit, aku akan beli untuk diorang supaya kepala tu boleh jadi lebih besar sikit. Masya Allah, perkembangan anak-anak memang luar biasa abang. Tapi ayah kamu, anak-anak, jaga kamu dengan baik. Tengok, memang aku jaga kamu elok-elok. Hargai aku ya. Memang aku jaga singa-singa aku dengan baik. Tengoklah, anak-anak ni pun dah besar sangat. Jom kita pergi dekat anak kita kawan-kawan. Lebih kurang 20 jam aku tak tidur. Sebab tu mungkin aku tak dapat pilih perkataan dengan betul. Lidah aku pun dah tak lancar. Aku sangat letih. Kami pergi ambil anak-anak, itu pun ambil masa 20 jam kami. Pergi balik dan sebagainya, mari sini. Tengok, Encik Rocky ada pernah ambil kurang ke? Rocky pun akan datang. Rocky, mari Rocky. Mari sini, anak kita dah pergi sana. Bayi, di mana kamu bayi? Mari sini, singa aku. Mari sini, anak perempuan aku yang cantik. Mari. Masya Allah kau ni, apa kau buat ni? Anak perempuan aku yang cantik, apa kau buat ni? Kau dah kotor seluruh badan dengan lumpur sayang. Kamu pergi dekat Fustek ke? Kamu nak main dan lepak dengan mereka ke sayang? Dengar sini kawan-kawan, saya minta tolong. Tolonglah tulis Masya Allah untuk anak kecil kita dulu. Supaya bayi kita tak kena penyakit mata jahat. Dia ni memang berkualiti tinggi. Anak yang legend, nampak tak ni? Dia betina, sekarang baru 58 hari. Memang anak yang sempurna. Semoga Allah lindungi dia dari penyakit mata jahat dan orang yang iri hati. Saya memang suka sangat dengan dia. Bila dia besar nanti, dia akan jadi betina yang sangat kuat. Anak perempuan saya, pergilah jalan-jalan sikit. Biar orang semua tengok keanggunan kamu. Masya Allah, saya kagum dengan kamu. Tunggu, Rocky terus datang dekat dia. Rocky, cuba berkenalan dengan dia, Rocky. Rocky ni memang gatal. Dia akan cuba mengawan dengan dia juga. Kamu semua tahu, Rocky memang tak ada kawalan. Sekarang kawan-kawan, anak perempuan ni tak akan tinggal dengan saya. Saya akan cari tuan baru untuk dia. Kalau tiada masalah, dia akan pergi kepada seorang saudara kita dari Samsun. Hari ini juga ada seekor anak jantan lain. Dia pun sangat cantik. Ibu bapa dia lain tapi hidung pendek. Ibu bapa besar. Memang anak yang sempurna. Kami juga dah cari tuan baru untuk dia di sini. Kalau anda juga nak pelihara anak anjing Rottweiler atau bakar lain pun boleh. Kalau saya boleh cari, saya akan tolong. Adakah gadis ini akan pergi ke Samsun? Kalau saya tinggalkan gadis ini di sini, kalau dia membesar di sini ya sayang, dia akan membesar dengan bersama Destan. Mari kita lepaskan anak-anak Fustek saya, biar mereka bermain dengannya. Fustek sayang, apa kabar? Mari sini. Mari. Aduh. Mari mainlah, jangan bosan. Mari. Ha, mainlah dengan mereka ya anak saya, okey? Sekurang-kurangnya tengok anak-anak Fustek pun Alhamdulillah. Dah berapa hari sekarang saya pun tak pasti. Siapa yang tahu, bila mereka lahir tolong tulis. Dalam video mesti ada tarikhnya. Tengoklah, mereka dah lebih besar daripada rock kita. Alhamdulillah kan. Anak-anak Fustek dah besar sangat abang. Bukan main-main. Tengok mak mereka. Anjing kecil je. Anak-anaknya dah hampir sebesar maknya. Allah, saya sayang kamu semua. Serius, saya betul-betul nak tahu dah berapa hari umur mereka. Lepas tengok video ni, saya akan semak. Tengok macam mana mereka main. Mari, bayi-bayi. Mari sini. Mari, bayi-bayi. Kenapa yang lain tak boleh keluar dari situ? Seorang nak keluar, dua lagi masih di dalam. Anak, jangan masuk dalam lumpur sayang. Jangan kotor dengan lumpur. Tengok. Biarlah mereka main dengan selesa. Sebenarnya kalau saya letak yang ini dekat anak-anak Fustek, agaknya Fustek akan tolak dia tak? Tengoklah, anak kita pun garang. Terus cuba tekan anak yang lain. Nampak tak? Masya Allah, anak perempuan saya. Abang, bila yang jantan datang, yang jantan akan serang kau. Tengok, shh. Mari sini anak. Kenapa kau pegang ayam jantan tu? Mari sini. Gila kau ni. Mari sini. Tidak. Tunggu. Mari anak. Tengoklah abang, anak jantan kita. Masya Allah. Dah besar sangat kawan-kawan. Macam bila kangal dengan anjing kecil bercampur. Jadi anjing yang tinggi sikit, badan rendah, kaki besar, badan kecil. Besar kemungkinan anak kita akan jadi macam tu. Abang dah besar sangat. Masya Allah. Kau dah jadi macam anjing sausage lah. Sama je. Kita nak bagi nama ke anak? Jom bagi nama untuk dia. Apa nama yang sesuai? Saya tunggu cadangan daripada korang abang.
Cuba bagi nama yang sesuai dan cantik untuk dia, biar saya letak dia sebelah mak dia. First Duck, mari sini. First Duck, mari sini. First Duck, mari sini. Tengok beza di antara mereka. Jom kita tengok. First Duck, mari sini anak. Mari First Duck, mari sayang, mari. Tengoklah abang, dia dah sebesar mak dia, Alhamdulillah. Dalam 1-2 bulan lagi, dia pun gece. Apa jadi anak, sayang? Alhamdulillah, mereka dah besar sangat. Sekejap, biar saya tengok Rod kita pergi mana. Anak perempuan, kamu di mana? Mari. Kemana dia pergi ya? Sekelip mata dah hilang. Sekejap saya tengok. Anak perempuan, mari. Kamu di mana? Mari sini nakal-nakal. Apa yang kamu buat dalam tu? Mari kita masukkan mereka balik ke dalam sangkar juga, kawan-kawan. Sekarang bila saya pergi dari sini, tengok, nampak tak betina tu? Macam mana dia peluk anak-anak dia? Kalau tidak nanti dia serang ayam-ayam dan lain-lain juga. Jangan cari masalah. Mari anak-anak muda, jangan bergaduh. Tunggu. Mari. Mari anak. Rocky, kau pun mari ya. Mari jagoan, mari. Masya Allah kepada kamu. Tunggu sayang, kamu tunggu di luar. Mungkin nanti kamu juga. Agaknya mereka akan buat sesuatu pada kamu sebab kamu asing. Mungkin tidak. Mari sini. Biar saya letak kamu di sana. Mari, cuba main baik-baik dengan mereka ya. Main sebagai adik-beradik dengan mereka. Masya Allah, anak bakar yang berkualiti. Masya Allah untuk anak perempuan saya. Tunggu sekejap, anak-anak muda lari. Opalah. Baiklah, mari kita ikut dan lihat sama ada mereka akan buat apa-apa padanya juga. Apa jadi Rocky? Kau akan mula bising lagi, Rocky. Rocky, kau duduk sini saja sebab bila aku keluarkan anak baru nanti, mungkin dia akan serang sebab dia jantan. Jadi jangan ambil risiko. Sekarang mari kita keluar. Cuba tengok Bonjok tu. Bonjok pun sedang bermanja dengan betina tu. Bonjok, nakal betul kau Bonjok. Bonjok akan jadi bapa tak lama lagi. Bonjok memang seronok sekarang. Tengok kami-kami makan makanan mereka, kumpul tenaga. Lepas tu mereka mula main macam ni. Betul-betul macam anjing. Tapi tengok, mereka pun mula berlari ke sana sini macam anjing. Tengok, Bonjok, kau memang bukan calon salang. Betul-betul kau ni hebat. Mari kita keluar. Kamu semua kenal dengan anak lelaki baru kita. Malah yang baru tu nak letak kat mana pun saya tak tahu lagi. Saya rasa saya akan buka salah satu sangkar ni. Malah saya ada satu idea supaya serasi. Saya kena letak dia di sangkar yang bersebelahan dengan Alex. Biar mereka duduk bersebelahan, Kane Corso bersama-sama, Rod bersama-sama, faham tak? Tak apalah, kita akan aturkan nanti. Yang penting, kita kenalkan anak-anak dulu, abang. Harap-harap dia tak serang sesiapa. Semalam pun, tuan dia dah buat kami susah sangat. Tak, anjing tu boleh serang. Tak boleh bawa dalam kereta tanpa muncung. Kalau letak di tempat duduk belakang dalam kereta, dia boleh serang awak. Dia boleh buat macam-macam. Lepas tu lebih kurang saya pergi ke situ dan belai anjing tu. Masa tu pukul 4 pagi, saya belai dia lebih kurang sejam. Sebenarnya bukan sebab anjing tu nak serang pun. Saya tak nampak pun dia buat aksi nak serang. Mungkin dia buat pada orang lain atau mungkin dia rasa hati kita. Jadi dia tak serang. Alhamdulillah saya bawa dia balik dengan selamat. Dia memang macam bayi. Perangai dan sifat dia sangat baik. Kamu pasti akan suka sangat. Cuba rakam Tyson tu. Anak jati Argentina. Apa khabar? Nak lepas kau tak? Nak lepas kau tak anakku? Nak lepas anakku? Tyson ni memang hidup dengan semangat. Bagi dia semangat, lepas tu tengoklah apa jadi. Masya Allah, anak aku ni. Wah. Aku sabuk berkorban demi kau. Wah, kau tahu kau disayangi. Kau memang ada dalam dunia ni anakku. Tunggu. Jom kita lepaskan Tyson. Tyson, baba lari. Sekarang aku lepaskan Tyson dengan sengaja. Sebab kita nak bawa si anak tu kan. Mari kita lepaskan juga Nora. Nora, kau nak buang air ke anakku? Mari kita lepaskan Nora juga. Ya, aku tengok Rod abang serasi. Dengan tali yang baik, aku akan bawa jalan dan kenalkan. Kalau aku tengok dia serasi, aku akan lepaskan. Tapi sama ada dia akan serang Faisal atau tidak, kita tak tahu. Kita akan cuba dan tengok. Karam. Nora dah tumpahkan air. Tunggu. Mari kita lepaskan anakku Nora. Boleh ke kalau tak lepaskan Nora? Boleh ke kalau tak lepaskan Nora? Mari Nora, lalu sayang. Lalu.
Biasanya saya tak kurung Nora, tapi sebab luka di kepala dia belum sembuh sepenuhnya kawan-kawan, lepas tu saya akan biarkan dia bebas lagi. Saya kurung dia supaya luka tu tak dijangkiti kuman. Sekarang mari kita pergi jumpa Odin. Namanya pun Odin. Mari kita pergi dekat Odin. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga video ni berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Moga-moga kita dapat biasakan dia dengan selamat. Kata tuannya begini. Odin kata, kalau ada anjing yang geram pada dia, dia akan tunduk. Jadi kena hati-hati. Moga-moga tak ada anjing yang geram. Saya pun sebenarnya agak risau. Saya pun baru je kenal Odin. Jangan Tyson. Sekejap abang. Tyson dah datang. Sekarang ni masa paling berisiko. Tyson dah datang. Sekejap. Okey. Okey, jangan Apollo. Jangan bagi semangat. Apollo, jangan bagi semangat. Okey. Sekarang Alhamdulillah reaksi semua baik. Tapi saya tak boleh janji juga. Harap-harap tak ada siapa yang tiba-tiba teruja dan menyerang. Pelan, berhenti. Tyson, Baba dah bangun betul-betul dah bang. Tyson, jangan. Tunggu. Saya cuba untuk tidak bercakap terlalu kuat supaya mereka tidak teruja secara tiba-tiba. Kita akan bergerak dengan tenang. Tyson, Baba datang terus untuk berkenalan dengannya sekarang. Harap-harap dia tak buat apa-apa sebab dia dah nampak tegang sikit. Tak, Tyson Baba memang mudah menyesuaikan diri kan? Harap-harap dia memang mudah menyesuaikan diri. Harap-harap dia tak buat apa-apa. Tunggu sekejap, mari kita bergerak perlahan-lahan abang. Syukur sangat dia tak ganggu sesiapa pun. Sekarang dia baru saja keluar dari sebuah rumah, datang ke ladang yang dia tak kenal, di tengah-tengah beberapa ekor anjing. Dia pun pasti akan ambil masa yang lama untuk menyesuaikan diri. Sekarang dia pun rasa pelik, tertanya-tanya di mana dia berada. Dia kata, aku dah sampai ke mana ni? Siapa mereka ni? Tapi dia jatuh ke tangan orang yang terbaik yang dia boleh jumpa. InsyaAllah dia akan bahagia di sini kawan-kawan dengan izin Allah. Mari kita pergi sedikit ke tempat yang lebih terbuka. Atau kita berdiri di sini biar saya tengok. Sekarang mari, abang akan kenalkan anak ini kepada kamu semua. Seperti yang saya cakap, nama anak ini Odin. Dia baru sahaja masuk umur 3 tahun. Fizikal, tengkorak, penampilan dia memang anak yang sempurna. Maksud saya dalam standard baka dia sendiri, dia memang anjing yang legenda. Saya memang suka sangat abang. Memang sangat berkualiti. Cuma pada anak ini ada sedikit permulaan kudis. Jadi kita akan mulakan rawatan untuk dia. Ada juga sedikit permulaan eczema dan sebagainya. Secara keseluruhan, dia juga agak kurus sedikit. Saya rasa dalam 1,5 bulan, kita boleh bantu dia naik berat badan dan juga sembuhkan eczema serta kudisnya. Dia akan nampak lebih terjaga, bulunya akan lebih berkilat dan bersih. Kita akan lakukan secara berperingkat. Yang paling penting, biar dia biasakan diri dulu di sini. Selebihnya, senang saja. Aduh, dia dah naik semangat. Memang dah naik semangat. Dia pusing ke arah Asya. Kenapa dia buat macam tu? Baru saja saya kata, biar dia biasakan diri. Tengoklah apa yang jadi sekarang. Abang nampak tak? Oh, dia nampak tegang sikit abang. Tengoklah cara dia berdiri, badan dia memang sempurna abang. Kalau kita bagi dia naikkan berat badan sikit, bagi dia berisi, masa tu abang tengoklah nanti. Mari sini anak. Satu lagi, saya pun jadi segan tanpa sedar. Sekarang, sekejap dia lelaki. Sekejap, baiklah anak. Baiklah. Baik tak Karabash? Jangan Karabash, tunggu. Tunggu Karabash. Karabash, jangan. Tunggu anak, berhenti, tenang. Tengok Apollo sekejap. Apollo terus berdiri sebab dia lelaki. Sekejap, Karam jangan masuk. Karam jangan masuk. Berhenti anak, jangan bagi semangat. Baiklah. Karabash jangan. Sekejap jangan. Mari kita tarik dia ke tengah sedikit lagi kawan-kawan. Apa yang saya cakap tadi. Sekarang saya pun baru kenal dia. Belum sehari pun kami bersama maksudnya. Saya pun tak boleh nak percaya sepenuhnya lagi. Apa dia akan buat, macam mana, adakah dia akan menyerang. Sebab saya tak kenal watak dia, saya tak boleh nak cakap apa-apa. Kita kena sangat berhati-hati. Tengok macam tadi, tiba-tiba dia marah pada Asya. Faham tak? Tiba-tiba pada Asya. Sekarang kita tak boleh biarkan dia masuk ke posisi menyerang langsung. Sebab itu kita kena sangat berhati-hati dan berwaspada. Lagi dia boleh menyesuaikan diri, lagi baik untuk kita. Kalau dia tiba-tiba naik angin, nanti akan berlarutan. Jangan masuk Tony, jangan. Tengok abang, tengok. Kenapa dia tiba-tiba jadi bersemangat tu? Tunggu sekejap. Odin bertenang. Dia dah marah abang. Sumpah dia dah marah. Tunggu. Dia nampak macam tak suka anjing kecil sangat. Agak-agak dia akan buat apa-apa pada Nora tak?
Tunggu, dia menggeram abang, dia menggeram. Dia menggeram. Mari sini. Abang, dia menyalak sebab nak main ke atau sebab nak serang? Tapi dia menggeram. Kalau dia menggeram, dia boleh serang. Faham tak? Kalau dia menggeram, itu masalah bang. Kita kena betul-betul hati-hati dengan dia. Sekarang saya takkan lepaskan dia. Dia duduk macam tu je. Tunggu sekejap, jangan serang Nora pula. Tunggu tuanku, Nora keluar kejap dari situ. Jangan berdiri depan dia. Macam tu. Sekarang mari sini anak jantan. Mari anakku. Mari kita pergi kepada anak-anak satu persatu kawan-kawan. Mari kita lawat mereka semua satu persatu. Escobar mungkin besar akan menyerang juga. Asia saya tak boleh kata apa-apa. Saya pun tak pasti sekarang. Asia, Esco. Masya Allah abang. Kau nampak tak ekornya? Anak itu masuk ke dalam kumpulan anjing yang ramai. Tapi dia tetap kata, aku pemimpin. Dia kata, aku akan jadi ketua di sini. Kau nampak tak ekornya? Tengok ekor itu. Dia tak pernah turunkan langsung abang. Maksud saya, bukan semua anjing boleh buat macam ni. Biasanya mereka akan takut, gentar, mengundur sebab bukan semua anjing berani masuk ke dalam kumpulan anjing yang ramai macam ni. Sekarang dia masuk ke dalam kumpulan tapi dia langsung tak kisah. Kau tengok kepimpinan dia, langsung tak goyah. Sentiasa berdiri tegak abang. Mari sini Odin. Asia bawa beberapa anak perempuan saya dari situ. Asia tunggu sebab dia serang awak dulu. Saya memang risau. Tunggu Natasha. Tunggu sekejap, tunggu. Okey, dia tak kata apa-apa pada betina. Agaknya dia akan kata sesuatu pada Hector. Oh, Hector dia terus serang. Tak, dia memang terus serang, okey. Oh, tunggu sekarang, okey. Abang, tunggu. Aku tak tahu dia ada tabiat berpusing ke tak. Harap-harap dia tak beralih serang aku pula. Tunggu Nora, keluar sekejap sayang. Mari kita kenalkan dengan Alex. Tengok, sekarang korang boleh nampak dengan lebih jelas perbezaan antara dia dengan Alex bila letak sebelah-sebelah. Oh. Anak, macam mana aku nak buat kerja dengan korang ni? Jangan masuk kaki, jangan Asya tunggu. Korang semua asyik menyerang je. Tunggu anak, sabar. Oh, Carlos Baba memang dah bersedia betul ni. Hati-hati Carlos. Dia tak cakap apa-apa dengan Carlos. Cuma tak elok dia serang Alex tu. Kita dah carikan pasangan untuk Alex, tapi mereka saling menyerang, sumpah. Dia pun belum tunjuk keyakinan dirinya sepenuhnya lagi. Biar dia betul-betul biasa dengan tempat ni, terima tempat ni sebagai rumah dia. Lepas tu Carlos, kau tengok macam mana nakal betul Carlos ni. Mulai sekarang, dia pun anak kebun ni, tengoklah. Jadi budak bijak ya. Mari sini anak. Kita bawa dia jumpa Destan, tengok macam mana. Sabar, singa kecil dahaga, biar dia minum air dulu. Nanti bila letak dalam bilik, kau boleh minum. Destan, Haidut, Sofia, Hera. Dia kata takkan buat apa-apa pada anak anjing kecil. Kita tengok nanti betul ke tidak. Tyson Baba datang dari belakang. Sekejap. Sekarang, dia sedang menggeram. Dia menggeram bro. Tunggu, dia menggeram. Dia pun marah pada Tyson. Dia kata, jangan kurang ajar dengan Tyson. Jangan melampaui batas. Dia akan serang Tyson juga bro. Dia akan serang. Mari. Biar aku bawa sekali lagi dekat Tyson. Nampak tak kedua-duanya sekarang dah jadi pemimpin. Masya Allah. Semakin terbuka, semakin dia tunjukkan diri dia. Berhenti. Tidak. Sudah. Berhenti Karamel. Sudah anakku. Berhenti Karamel. Jangan terlalu dekat sangat saya. Sudah. Dia pun agak malu macam yang saya cakap tadi sebab saya belum betul-betul kenal anak dia. Sekarang, mari kita perlahan-lahan pergi ke tempat ayam. Jom keluar semua. Mari. Mari Odin. Odin, mari. Tunggu, Odin, lalu anakku, mari. Sekarang biar saya belai Odin di sini. Tengok apa yang anak saya buat. Jangan ambil kisah dia berlagak agresif macam ni sekarang. Bro, tengoklah ni, dalam kereta dia macam bayi je bro, sebab saya nak belai dia. Saya usap kepala dia sekali. Nora dah buka pintu. Alahai Nora, kau nak bagi semua orang masuk sini lagi. Apa saya cakap tadi? Saya usap kepala dia sekali je, sama macam Marla kita. Dia hentak kepala dia kat saya lagi, suruh saya belai dia lagi. Korang faham tak?
Lagi satu, bila kau ambil rod sekarang, rod yang dah dewasa, berbanding dengan baka lain, nak biasakan dia dengan kau agak susah sikit. Sebab anjing ni cuma kenal seorang tuan je. Sangat yakin diri, sangat berpengaruh, sangat dominan. Nak biasakan dia lebih susah berbanding dengan baka lain. Tapi, kami akan biasakan dia, abang jangan risau pasal tu. Nora pun sama. Macam mana kami biasakan Nora, kebanyakan anak-anak dia pun kami akan biasakan juga. Saya rasa dia akan biasa dengan saya, tak ada masalah. Asalkan dia tak serang saya, sudah cukup. Biar saya bawa dia pergi dekat kambing-kambing tu. Tengok macam mana. Saya rasa besar kemungkinan ini kali pertama dia tengok kambing dalam hidup dia. Sebab kami ambil dia dari Istanbul. Anak lelaki kita ni budak bandar, mungkin tak pernah jumpa kambing atau binatang lain sebelum ni. Tapi Alhamdulillah, dia tak cakap apa-apa. Tapi yang kena bagi penilaian ialah boncok, mari sini boncok, mari boncok. Cuba kamu berkenalan dulu, nak pastikan dia akan cakap apa-apa tak? Tak, dia tak cakap apa-apa pada kambing-kambing tu. Agaknya pada ayam, itik dia akan cakap apa-apa tak? Mari sini Pasha. Bab itu saya tak boleh nak cakap apa-apa. Agaknya dia akan cakap tak. Dia akan cakap tak akan cakap ke, akan cakap ke tak. Tak, jangan berhenti. Jangan bagi itik tu terbang. Agaknya dia akan cakap tak akan cakap ke, apa pendapat korang? Tulis kat ruangan komen abang. Saya rasa macam 50-50 je. Mungkin dia boleh menyerang juga. Saya pun tak pasti. Saya nak ambil risiko dan lepaskan ke. Sebab dia belum betul-betul kenal saya pun tak boleh nak cakap apa-apa. Tunggu kejap, tunggu. Rocky tu lelaki kan? First take. Tapi anjing-anjing tu, pada pendapat saya, tak beri reaksi sangat. Tak menyalak pun. Faham? Sebab tu, saya rasa dia akan lebih cepat. Biasa dengan tempat ni, akan lebih cepat sesuaikan diri, abang. Dia pun tak beri reaksi. Biasanya yang kat luar tu, memang mula bising lah. Tak ada siapa yang banyak menyalak pun. Cuma Rocky je yang mula. Rocky, jangan masuk dekat sangat. Sebenarnya saya nak lepaskan budak ni. Mari sini tuan, mari. Mari Odin, mari. Abang, fikiran dia masih pada mereka. Mari Odin. Tapi dia kena belajar dengan cakap saya. Kalau tidak, kita tak akan dapat kawal dia. Sebenarnya nama dia Odin. Odin tu nama yang cantik. Saya suka. Taklah teruk. Tapi bagi saya macam nama yang comel sikit. Saya nak nama yang bunyinya lebih tegas. Sebutan dan maksudnya pun macam tu. Pada pendapat anda, patutkah kita kekalkan nama Odin atau tukar nama Odin? Kalau nak tukar, cadangkan nama. Kalau tidak, saya tunggu komen anda. Berdasarkan itu, kita akan fikirkan nama baru untuk anak kita. Saya tengok kalau dia tak biasa, kita teruskan saja dengan Odin. Tak boleh buat apa sebab dia dah biasa dengan nama tu sampai umur dia sekarang. Tapi kita boleh biasakan, itu bukan susah pun. Kalau selalu panggil dia dengan nama baru, dia akan sesuaikan diri bro. Kita perlukan nama yang lebih tegas lagi. Odin rasa macam lembut sangat bagi saya. Entahlah, nama Odin tu macam sesuai untuk poodle, tak rasa sesuai sangat. Anjing ni perlukan nama yang lebih tegas. Cindy, mari sini. Mari. Saya tak akan lepaskan dia dekat ayam-ayam tu. Mana tahu apa jadi. Sebab kita tak kenal lagi anjing ni. Ayam bukan macam anjing. Kalau dia pergi gigit seekor ayam atau itik, boleh mati terus. Faham tak? Kita jangan ambil risiko tu. Abang, dia nak serang tu. Odin, mari sini. Dia tengah fokus pada siapa pula tu. Odin, mari sini tuan. Mari. Masya Allah, anak lelaki aku ni, inilah anak jati Anadolu. Anak jati berkualiti. Anak jantan aku si singa. Tunggu, tuan dia kata tak akan serang betina. Tapi kat sini, dia asyik kejar betina abang. Tengok tu. Pendapat saya, nampaknya dia buat macam tu pada anjing yang datang dari belakang. Dia memang tak suka sesiapa dekat belakang dia abang. Bila ada yang dekat belakang, dia jadi tak selesa. Dia pun ada batas dia sendiri kan, Carlos Baba. Carlos, kau suka tak Odin? Carlos, kau suka tak singa ni Carlos? Anak lelaki kacak aku. Anak singa aku. Kau suka tak yang ni? Carlos bukan suka pun. Dia mengamuk, marah je bila nampak dia. Carlos Baba. Contohnya sekarang ni, Hector sama umur. Hector pun 3 tahun, dia pun 3 tahun. Sama je perangai. Tapi Hector memang naik angin teruk. Sekarang, kau tahu tak kita nak buat apa abang? Kita bawa Odin keluar sekali lagi, lepaskan dia kat luar. Tengok reaksi dia kat luar, kita nilai. Dia akan dengar cakap aku tak? Aku pun tertanya-tanya, faham tak? Sekarang ni, lepaskan dia dalam taman agak berisiko. Dia pun tak rasa selamat, aku pun sama tak rasa selamat.
Dia jenis suka bergaduh, ada tabiat suka berpusing, tiba-tiba boleh gigit aku dan sebagainya. Sebab contohnya, tuan dia semalam ke 2 hari lepas ke, ada alami nasib malang. Odin, dekat sana ada taman anjing. Mungkin ada seekor Doberman datang ke situ. Odin dan Doberman tu bergaduh. Doberman tu besar. Odin berjaya kalahkan Doberman tu. Masa cuba nak leraikan mereka, kali ini Odin gigit tangan lelaki tu. Aku tengok tangan lelaki tu dah luka teruk kat sini. Maksud kau, itu ke yang gigit katanya? Sekarang, contohnya kalau kita pun kadang-kadang ada tabiat suka berpusing macam tu, faham tak? Kita kena kenal mereka dulu. Tapi bila dah ambil anjing dewasa, dia akan kenal kau, kau akan kenal dia. Ia adalah proses yang memerlukan masa. Mari anakku, cuba tengok Tyson, tengoklah keanggunan dia tu. Tyson baba, karisma kau memang padu gila. Biar aku tengok sekejap. Hei, aman, teruk betul abang. Mereka betul-betul tegang. Hei, tunggu. Masuk tenah. Abang, kedua-duanya macam peluru. Sekarang Odin sedang mencabar Tyson, Tyson pun sedang mencabar Odin. Mereka sedang menggeram. Ekor mereka tak turun, tetap tegak. Kemungkinan besar akan berlaku pergaduhan, abang. Janganlah bergaduh. Shh. Jangan masuk, Karamel. Jangan masuk. Tidak, anakku. Tunggu. Abang, mereka betul-betul dah saling mencabar. Bukan main-main. Dua-dua pun memang tak nak bunuh. Tengok, dua-dua bersama. Sekejap, mari sini, mari. Rocky, kuat betul kau menjerit. Mulut kau memang tak berhenti bercakap, budak. Asyik merintih je. Tapi, Tyson dan dia saling mencabar macam tu, memang tak elok kawan-kawan. Memang tak elok langsung. Dalam jangka masa panjang, aku rasa isu dominasi Odin ni akan menyusahkan kita, abang. Tengoklah, dua-dua asyik pandang satu sama lain. Okey, Apollo, jangan dekat. Bertenang. Sekarang mari kita keluar sekejap kawan-kawan. Tapi harap-harap Tyson baba tak tiba-tiba datang sini. Kalau Tyson baba tiba-tiba datang, memang akan jadi masalah. Kita tengok dulu. Sekarang kita ambil Odin. Tak, Tyson, kamu jangan datang. Mari kita pergi dulu. Kita tengok Odin dulu, abang. Odin, mari sini anak. Mari sini anak. Kita tengok sejauh mana dia dengar cakap kita. Odin, mari sini Pasha. Mari Pasha. Masya Allah anak saya. Masya Allah singa saya. Mari. Nampak tak contohnya? Ada masalah di sebelah kiri dia. Sebab dia cedera kaki kat situ kawan-kawan. Saya rasa itu akan sembuh tak lama lagi. Ada masalah kat situ. Tempat tu sakit. Dia paksa tempat tu. Dia jatuh. Faham tak? Kau angkat kaki tu ke tak? Tunggu sekejap. Odin, mari jangan susu. Jangan susu. Jangan susu. Jangan. Hati-hati. Hati-hati, susu pun ambil ayam dia bawa dalam mulut dia. Nasib baik dia dengar cakap aku. Sebab tiba-tiba dia nak serang Suslu. Suslu, kau ambil ayam tu nak pergi mana anak? Suslu masih dengan hal dia, Cik Suslu. Mari sini Odin. Bro, memang kacak betul. Masya Allah, serius aku suka sangat kawan-kawan. Kita akan jaga sikit singa kecil ni, boleh? Hei, jangan bergaduh. Lepas tu korang tengok je. Hari ini aku akan letak di dalam satu sangkar dan cuba tengok sama ada dia suka melompat, melarikan diri atau tidak. Lepas tu kita akan ambil langkah berjaga-jaga untuk dia. Faham tak? Aku sangat suka singa ni. Mari sini anak aku, mari. Mari Odin baba, Masya Allah. Aku sanggup berkorban demi kau. InsyaAllah, semoga ia membawa kebaikan untuk ladang kita. Semoga dia bahagia di sini. InsyaAllah. Kita pun akan ambil anak-anak Odin yang comel. Kita akan sayang mereka kalau Allah izinkan. Sebab kerja pertama aku ialah jodohkan dia dengan Alex. Kalau Allah izinkan, kita akan dapat anak-anak yang hebat kawan-kawan. Tengok mata Odin masih pandang ke ladang. Apa Odin cakap tu? Masya Allah, tengoklah gaya kau tu. Macam model betul. Masya Allah anak jantan aku. Tegakkan ekor tu, tegakkan ekor tu, tegak. Ekor pun dia siap pusing ke aku lagi. Masya Allah, singa aku gurauan je ni. Dia dah biasa dengan aku, tak ada masalah. Saya cuma akan tunjukkan autoriti saya pada dia. Dia akan terima kepimpinan saya. Lepas tu, semuanya selesai. Lepas tu, semua akan berjalan lancar saja kawan-kawan. Hari ini saya nak tunjukkan anak-anak baru yang baru sampai kepada anda semua. Jangan lupa ucapkan Masya Allah untuk anak-anak ni. Macam yang saya cakap tadi. Baiklah, saya sangat sayangkan anda semua. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe. Jaga diri anda baik-baik. Selamat tinggal. Semoga sihat selalu kawan-kawan.